Kalau sebut Illuminati, mesti ramai terbayang simbol mata satu, piramid, kumpulan elit dan konspirasi yang mengawal dunia. Tapi pernah tak korang terfikir, adakah Malaysia juga mempunyai kaitan dengan Illuminati? Hari ini kita akan lihat beberapa dakwaan dan bukti yang sering diperkatakan oleh netizen. Ingat, video ini hanya membincangkan teori dan dakwaan yang beredar dalam masyarakat, bukan fakta yang disahkan. Antara simbol yang paling terkenal dikaitkan dengan Illuminati ialah simbol mata satu atau All-Seeing Eye. Ramai netizen mendakwa simbol yang mempunyai bentuk mata atau segitiga pada logo tertentu mempunyai kaitan dengan Illuminati. Malah ada yang cuba mengaitkan logo syarikat, organisasi dan acara tertentu di Malaysia dengan simbol tersebut. Namun hakikatnya, simbol mata telah digunakan sejak beratus-ratus tahun dalam pelbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi tidak semestinya setiap simbol mata mempunyai kaitan dengan Illuminati. Pernah tak korang perasan ada bangunan atau struktur yang berbentuk segitiga? Ada teori mengatakan bentuk piramid adalah simbol utama Illuminati. Disebabkan itu, sesetengah individu mengaitkan beberapa reka bentuk bangunan moden di Malaysia sebagai bukti kewujudan mereka. Tetapi, arkitek menjelaskan bahawa bentuk piramid atau segitiga sering digunakan kerana faktor estetika, kestabilan struktur dan nilai seni bina. Satu lagi dakwaan yang popular ialah apabila artis membuat simbol tangan tertentu atau menutup sebelah mata ketika bergambar. Ada yang mendakwa tindakan itu merupakan tanda rahsia kepada Illuminati. Namun kebanyakan pakar media berpendapat gaya seperti itu hanyalah trend fotografi dan pemasaran yang popular di seluruh dunia. Ramai percaya Illuminati terdiri daripada individu kaya dan berpengaruh yang mengawal ekonomi dunia. Apabila berlaku kenaikan harga barang, krisis ekonomi atau perubahan politik, ada pihak yang mengaitkannya dengan rancangan kumpulan rahsia ini. Tetapi sehingga hari ini tiada bukti kukuh yang dapat membuktikan dakwaan tersebut. Media sosial memainkan peranan besar dalam menyebarkan teori Illuminati. Video TikTok dan YouTube sering memaparkan simbol tertentu. Masalahnya, kebanyakan kandungan tersebut hanya berdasarkan andaian dan tafsiran individu. Apabila sesuatu cerita menjadi viral, ramai yang terus mempercayainya tanpa menyemak kesahihan maklumat. Jadi, adakah Illuminati benar-benar wujud di Malaysia? Sehingga kini, tiada bukti rasmi atau siasatan yang membuktikan kewujudan organisasi Illuminati yang beroperasi di Malaysia. Kebanyakan dakwaan yang beredar hanyalah teori konspirasi yang dibina berdasarkan simbol, kebetulan dan tafsiran tertentu. Namun misteri Illuminati tetap menjadi topik menarik kerana manusia sememangnya suka kepada kisah rahsia dan konspirasi. Jadi bagaimana pula pendapat korang? Adakah Illuminati benar-benar wujud atau semuanya hanyalah teori konspirasi? Tulis pendapat korang di ruangan komen. Kalau suka video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya jumpa korang dalam video misteri seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.